Belanjawan 2025. Tadi Puan Asmah dah dapat Ivan tak Belanjawan 2025? Okey, Puan Asmah dah maklum tadi kan. Jadi peruntukan Belanjawan 2025 sebanyak 421 bilion ringgit. Jadi dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2025 tema ekonomi madani negara makmur rakyat sejahtera. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maklumat lanjut berkenaan belanjawan ni kita boleh tengok dekat web Kementerian Kewangan Malaysia www.mof.gov.my dan belanjawan.mof.gov.my. Yang tu saya nak kongsi kat sini. Saya tak ambil sebab belanjawan 2025 ni tajuk dia besar dan banyak sangat yang kita nak cerita. Tapi saya tak mau cerita yang banyak tu. Saya nak ambil yang memberi manfaat kepada orang panggil kita lah, kepada orang ramai yang sebab kalau yang besar sangat tu terlalu besar sangat lah. Kita ambil yang simple saja, yang memberi manfaat direct kepada orang awam lah, orang ramai. Tuan-tuan boleh, kalau ada handphone, ini adalah saya pergi kat web manfaat.mof.gov.my. Ini online saja, ini bukan slide lah. Ini adalah page manfaat belanjawan 2025. Jadi di sini belanjawan 2025 ketahui bantuan khusus untuk anda sahih di hujung jari. Mula di sini. Dia kalau apa, okey, antara manfaat kat sini kita paling dekat dengan kita adalah sumbangan tunai rahmah STR. Jadi untuk maklumat, okey saya pergi kat sini. Sumbangan tunai rahmah, permohonan dibuka sepanjang tahun. Jadi hari tu fasa 1. Sekarang sumbangan tunai rahmah inisiatif di bawah payung rahmah dikendali oleh LHDN. Permohonan dibuka dan kemaskini sepanjang tahun. Dan ini adalah tarikh dan kaedah pembayaran. Fasa 1 itu dah terima dah. Bayaran STR adalah secara kalau dia tak ada account bank, dia akan pergi tuntut lah di cawangan Bank Simpanan Nasional, atau yang mana isi borang hari itu ataupun daftar hari itu secara masukkan nombor account, dia akan dikreditkan dalam account masing-masing lah. Fasa 2 secara berperingkat bermula pada 24 Mac. So tunggu lusa. Ini kita 23, esok 24 Mac. Fasa 1 dah, fasa 2 lah. Sama juga pembayaran dia boleh tuntut di BSN bagi mereka yang tak ada account, dan yang mana daftar bagi nombor account, dia akan masuk dalam account bank masing-masing lah. Kemudian kita ada dia bayaran secara 4 kali dah, 4 fasa. Fasa 3 akan dimaklumkan dari masa ke semasa, sama jugalah fasa keempat. Bagi pemohon yang belum kemaskini permohonan bagi tempoh 3 tahun berturut-turut. Ini saya ingatkan, yang mana belum, maksudnya mohon hari tu, lepas tu tak pernah update, tak pernah apa, 3 tahun saja limit dia dah. Lebih 3 tahun perlu kemaskini permohonan SDR. Jadi cara dia macam mana? Ada 2 cara permohonan STR ni, sebab dia permohonan dibuka. Yang mana yang dah terima, so akan yang status dia dah lulus. Maksudnya dia akan terimalah sehingga fasa ni. Tapi untuk yang tak layak ataupun yang tak mohon atau yang tak dapat, boleh cuba. Sebabnya dia ada tapisan dia lah. Bukan semua orang mohon, semua orang dapat. Sebab dia tak beli kepada semua kena ramah ni. Ni mohon di sini. Ni secara online lah. Dia akan pergi dekat page bantuantunai.hasil.gov.my. Saya nak ingatkan kat sini juga, sekarang ni sebab kita di dunia IT, selalulah tuan-tuan dan puan, saya pun selalu dapat dalam Telegram, semak bantuan tunai, semak SARA, semak apa, sumbangan kerajaan. Tolonglah saya ingatkan kat sini, itu adalah scammer. Jangan tiada semakan begitu. Hanya nak semak, hanya pergi dekat ni page LHDN saja. Dia ada password, dia kena login, ada maklumat. Dia tak boleh semak macam tu. Itu adalah scammer. Jika tuan-tuan reply dia punya message dari Telegram ke atau WhatsApp tu,
akaun tuan-tuan akan dihack. Nanti kawan-kawan yang dalam list kontak handphone tadi, mereka akan forward balik mesej yang tu dekat kawan kita, rangkaian kawan kita yang kita dah baca. Contoh dalam Telegram kita ada senarai kawan dalam berapa, katalah 100 orang. Nanti bila kita dah reply di situ, scammer tadi dia akan forward senarai rakan-rakan kita mesej yang dia forward tadi. Jadi orang kan itulah kalau kata sama juga yang ini berkenaan dengan bantuan kerajaan. Ada yang minta juga nak pinjam duit esok pagi, esok pagi bayar kan. Sama lah, konsep dia sama. Kalau tak payah. Jadi kalau kita nak sahkan betul tak kawan kita tu, telefon terus. Kalau nombor telefon tu telah dihack, biasa kita telefon dia memang tak dapat sebab dia nombor dia dah dihack. Tapi kalau dia hack Telegram, kita telefon WhatsApp dia, kita call nombor dia, dia masih jawab. Kita telefon nak tanya betul ke dia nak. Kalau memang tak. Jadi saya ingatkan kat sini, scammer berleluasa. Janganlah kita mudah Allah berkata. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yukan Terangan yang hari ini buat program bersama dengan PPK. Semua PPK selama Kedah. PPK ni ada dua, PPK selama Kedah dan PPK selama Perak. Selalunya orang silap. Ada sebelah sungai je. Jadi kita ni selama Kedah hari ni. Jadi hari ni dulu saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis kita hari ni. Ada Yukan Terangan dan Puan Rashikin, Puan Azila dari CKP. Kemudian tetamu kita hari ni Cik Manor, benar tu Cik Manor kan? Tetamu kita hari ni semua daripada kawasan mana ni? Kawasan mana? Sungai Tengah ada. Kalau nama pada kan? Sungai Buloh pada kan? Jadi wakil-wakil lah kan? Wakil kawasan kan? Jadi Puan Azila kita tadi ni apa? Kat long kawasan dengan balong kawasan mantap lah. Jadi apa nak sila apa saya tak nak kenal ni. Ni first time saya kenal kan. Ni alhamdulillah kita tertibkan orang baru macam ni lah kita nak kan. Yang bersemangat semangat ni. Walaupun bulan Ramadan kan. Ni saya wakil ni. Jadi ahli peladang ni. Kan. Jadi saya ada kempen saya ni juga kita ni yang tak kali ahli peladang lah. Kata jadi lah. Okey, alhamdulillah bersih. Jadi kita sini tuan-tuan dah tahu apa nama apa itu Ketua Peladang Kawasan satu lagi apa PSO seperti tadi masih yang data hadir. Kita pun selalu buat dengan PSO. Kita punya Puan Anas bagian takbiran selalu di PSO lah. Okey, jadi hari ni saya berkongsi sedikit tentang apa nama Ketua Peladang Kawasan. Apa yang kita buat di sini untuk ahli-ahli, untuk kerajaan ahli lah. Okay. Untuk kita di sini, kita Ketua Peladang Kawasan ni, Ketua Peladang Kawasan Selama ditubuhkan bawah Akta 109. Jadi kita di sini kalau tengok puan-puan tengok di sini maklumat asas ni maklumat asas ni tuan boleh tengok lah. Kita punya pengurusi kita sekarang ni Encik Hamdan bin Osman. Yang tuan kalau tuan kenal dia ada join lagi lepas tu. Dia aktif lah seorang pengurusi yang aktif. Dia ni boleh kata semua buat lah. Sembelih lembu pun dia, jual daging pun dia kan. Bawa lori pun dia, semua dia. Jadi dia pengurusi Tuan Peladang Kawasan Selama Kedah kan. Bagi penggal dah 3 tahun kan. Jadi musim ni ada politikan baru. Jadi tengoklah. Tahun ni kita dipahamkan politikan menteri ada 2 orang daripada menteri. Kita punya jabatan kuasa yang baru 5 orang. Jadi politikan menteri 2 orang, jadi 7 orang okey. Yang ni nak berterus bersama dengan Usman nama saya lah. Ini lokasi kita di PPK Selama. Jadi kalau tuan-tuan yang pernah main ke PPK Selama sebelum ni pernah jumpa dengan saya, jadi boleh beritahu lah. Kita punya program di PPK ni. Program di PPK ni kita setakat dah kita ada ternakan lembu, lembu silot, kita buat lembu silot. Kemudian kita ada jualan sawit, kemudian kita punya projek input pertanian. Jadi 3 ni yang core business kita. Okey, tuan-tuan tengok. Ini barisan ahli semua pengarah kita. Yang pertamanya tu Cik Jafar Cik Jafar yang ni. Cik Jafar jadi kita yang ada pada hari ini. Ni orang kuat kita lah, orang kuat saya ni. Kan? Kalau tak ada dia pun bayar lah. Jadi dia seorang cikgu.
Jadi kita nanti dia bagi ahli muhtaraf ini lah. Kemudian seterusnya tu Abu Bakar, adik-adik ni, Cik Azman, Cik Bazar, Cik Hasan. Ini dah tak jawatan lah ni, Muhammad Hasan tak jawatan, Muhammad Iqbal bin Jaafar, Muhammad Firdaus pun tak jawatan lah ni. Kemudian Suzarina, kemudian Maziah lah. Sekarang kita ada 7 orang yang aktif lah HJP kita lah. Semua dulu 11 orang. 11 orang. Sekarang ni 7 orang saja. Jadi perhatikan baru datang ni pun akan ada 7 orang sahaja lah. Kemudian kita punya ni pegawai di PK lah, di PK yang ada sekarang ni. Saya betul Cik Sabri ni dah buka ke PKL lah tahun ni. Jadi sekarang tempat Cik Sabri tu kosong. Jadi masih kosong lah. Kemudian yang akaunnya, Nur Sekam, Talihah Osman. Kemudian Musi Ike, Timur Rihan Kuasan. Yang ni dari Yang Ustaz ni ada mesyuarat Ustaz. Kemudian Anas Syafrinah bin Muhammad. Yang ni Muhammad yang tadi lah, yang ada dari tadi ni. Jadi puan semua. Kemudian yang staf PPK ini staf PPK yang dilantik oleh PPK dan dibayar gaji oleh PPK lah. Yang ni apa nama Cik Nizam bin Bahari, penyelia. Sekarang kita nanti dia sebagai penyelia. Dan dia penyelia input, penyelia projek penakan lembu dan juga apa nama sawit lah. Kemudian Nurul Syahira, ini pembantu kita. Ini yang BTS nya. Ini kali BTS kat depan tu, tuan-tuan bagian sawit. Depan tu, tuan-tuan bagian nampak dia lah. Kemudian Nur Syahira Putri Syafudin, ini pembantu tabik kita di luar kita, duduk dalam tempat ni. Kemudian Encik Mu'in, ini pegawai selamatan. Ini pegawai selamatan kita lah, Encik Mu'in. Serta tuan-tuan dah kenal ikut semua orang yang mana kerja sawit. Apa yang kerja sawit kat kita ni? Kalau ada sawit tu, mainlah, main-main kontak kat kita. InsyaAllah kita fikir ni kan, ada jalan yang tu lah tau. Ikut dengan saya tu, kita ada audit pun semua kan. Memberi kerjasama dengan KISO untuk memberi maklumat berkenaan KISO serta JPKKB selama untuk memberi maklumat kepada warga-warga anggota dekat kawasan tuan-tuan dan puan-puan supaya mendapat maklumat berkenaan PKISO. Apa itu PKISO? Apa cara PKISO boleh membantu? Dan sebenarnya seperti yang saya dengar tadi, dekat Selama dia modul perladangan sawit dengan peternakan. So sebenarnya di bawah PKISO kami ada program di mana pencarung boleh mencarung untuk bekerja sendiri dan juga suri rumah. Selain daripada PKISO ini seperti tuan-tuan dan puan-puan dah ambil maklum, PKISO ni mainly kalau bekerja dengan majikan, ada carungan di bawah majikan. Dan kalau katakan ada kemalangan berlaku semasa bekerja ataupun sakit kronik, kita boleh buat tuntutan. Setahu tu je yang ramai yang tahu. Tapi di bawah PKISO sekarang kita ada 4 akta yang akan diliputi, di mana untuk akta di bawah majikan yang perlu mencarung, akta insurans pekerjaan yang dari bawah majikan juga dia ada potongan. Dan kalau katakan kehilangan pekerjaan, pekerja-pekerja tersebut boleh hadir ke pejabat PKISO untuk mendapatkan bantuan bayaran sehingga 6 bulan maksimum. Dan juga 2 lagi akta yang perlu dicarungkan sendiri, iaitu akta bekerja sendiri, seperti tuan-tuan dan perempuan yang membuat kerja sendiri, peladangan, pertanian, jual kuih-kuih secara kecil-kecilan, buat daripada rumah je, boleh je mencarung jahit baju ke ataupun jaga anak ke, apa-apa tak kisah. Once dia bekerja sendiri je, boleh mencarung dengan PKISO dan boleh membuat tuntutan hasil daripada kemalangan disebabkan kerja tersebut, dan tiada waktu tertentu. Dia sebab kerja sendiri ni ikut waktu kita, betul. So tak kisah waktu bila pun, asalkan itu berkaitan dengan kerja je, boleh buat tuntutan dengan PKISO. Tapi sebelum membuat tuntutan, kita kena mencarung dulu. So di bawah skim bekerja sendiri ni kita ada, saya nak edarkan ke flyers dekat semua. Kalau you all perasan dekat situ, dekat warna biru ni, belakang ni ada jadual dia. Biru belakang ni ada jadual. Dia ada 4 kategori caruman. Caruman ni ikut dia punya gaji. Sebab sekarang kita tak tentu gaji betul. So bulan ni tak mungkin sama dengan bulan kemudian. Mungkin
ikut hujan, panas, apa semua kan. So dia punya pendapatan tak ada sama. So kita akan ikut pendapatan ikut caruman. So kalau katakan apa-apa berlaku kemalangan, kita akan ikut caruman yang dibayar oleh tuan-tuan untuk mendapat bayaran. So yang ni adalah kalau katakan dekat kotak tengah-tengah tu adalah caruman sebulan sekali berapa untuk kategori pertama, kedua, ketiga, keempat, dan caruman setahun sekali itu berapa. Dan dia punya faedah pasal pengumuman dividen tabung haji, dan keduanya pasal belanjawan 2025 nah. Jadi yang tajuk pertama adalah berkenaan dengan dividen tabung haji. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, tabung haji telah mengumumkan agihan keuntungan selepas zakat sebanyak 3.25% bagi tahun kewangan 2024, di mana ini adalah keuntungan tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Jadi tuan-tuan di sini boleh sampaikanlah kepada rakan-rakan yang lainlah di peringkat kawasan komuniti masing-masing, kawasan kampung. Ini juga merupakan agihan tertinggi sejak tahun 2018, mencerminkan pencapaian yang signifikan dalam pengurusan kewangan dan pelaburan tabung haji. Seterusnya, kadar ini menunjukkan pemulihan positif, pertumbuhan berterusan dalam prestasi kewangan institusi Islam terbesar di negara kita. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pengumuman dividen tabung haji ini membantu mengembangkan simpanan 9.5 juta pendeposit bukti kukuh prestasi cemerlang tabung haji. Boleh saya katakan kita kat sini semua, kecuali Puan Jayanti kita sini semua Melayu dan beragama Islam. Saya pasti semua orang mencarum di tabung haji kan, sebab kita ada sasaran kita nak tunaikan ibadah haji melalui tabung haji. Dia punya kadar tu jauh lebih rendah lah. Kalau kata kita pergi ke Mekah, ibadah haji melalui lainlah agensi yang swasta, harga dia lebih mahal. Tapi melalui tabung haji dia tak boleh segera, dia ada giliran dia, tempoh giliran tu. Jadi dividen naik bukti pengurusan cekak dan pelaburan bijak tabung haji. Tabung haji juga menunaikan tanggungjawab sosial dan agama dengan membayar zakat sebanyak RM99.35 juta sebagai bukti komitmen untuk pembangunan ummah. Dan agihan keuntungan ini dipacu oleh prestasi pelaburan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi negara yang positif dan usaha kawal kos operasi. Jadi kita yakinlah tabung haji adalah satu institusi kewangan dan perbankan yang stabil lah, sebab kerajaan menjaga tabung haji. Jadi simpanan tuan-tuan dan puan-puan dah dijamin lah, sebab memang dibayar zakat tu semua. Jadi kita tak perlu risaulah dari segi pelaburan tabung haji, dan dia membantu untuk pendeposit dan ahli-ahli tabung haji bagi menunaikan ibadah haji lah untuk simpanan tersebut. Selain daripada itu, tabung haji melaksanakan tanggungjawab sosial keagamaan. Tadi saya dah sebut dah, melunaskan zakat sebanyak 99.35 juta kepada Majlis Agama Islam Negeri. Lepas tu kadar zakat ini bersamaan dengan 2.577.5% daripada keuntungan yang diagihkan. Seterusnya, jumlah keseluruhan zakat telah dilunaskan oleh tabung haji berjumlah RM1.47 bilion, membuktikan peranan sebagai penyumbang utama kepada pembangunan ummah. Dan satu lagi, lebih 2.2 juta asnaf di negara kita telah menerima manfaat daripada program CSR zakat wakalah tabung haji sehingga tahun 2024. Selain pada yang zakat tadi, tabung haji pun ada buat CSR zakat wakalah. Itulah daripada tabung haji. Zaman 2025, permohonan tiada permohonan diperlukan sebab ini adalah automatik untuk penerima STR. Kita boleh buat skim peduli kesihatan PK-P40 adalah inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menampung keperluan kesihatan golongan kekerentanan rendah bagi tumpuan penyakit tidak berjangkit. Manfaat dia boleh buat salinan kesihatan percuma. Kita boleh dapat bantuan alat perubatan sehingga RM20,000 tertakluk kepada harga bagi setiap kategori. Insentif melengkapkan rawatan kanser sehingga RM1,000. Insentif tambang pengangkutan sehingga RM1,000 khusus untuk menerima manfaat.
Jadi yang untuk PK40 ni, kalau penerima STR, dia boleh pergi, kalau pergi klinik swasta, ada letak logo lah, logo PK40 ni. Saya ada tak kat sini contoh dia punya logo. Dia ada tampal stiker di klinik tu dekat luar. PK40. Kalau di situ kita boleh lah untuk buat persalinan kesihatan. Okay, PK40. Jadi ada syarat umur PK40 untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas secara automatik layak menerima PK40. Kelaikan dia adalah penerima sorangan tunai rahmah dan pasangan yang berdaftar berumur 40 tahun ke atas. Anak-anak kita tak termasuklah. Suami, isteri yang umur 40 tahun ke atas. Cara nak semak, pertama dia semak kelaikan, sekiranya layak lawati klinik PK40 terdekat dengan mengenal pasti dekat logo PK40. Dekat klinik swasta dia dah tampal stiker PK40. Pastikan bawa MyCard untuk pengesahan. Kemudian pemeriksaan kesihatan akan dilakukan semasa lawatan pertama di klinik. Kemudian lawatan kali kedua untuk mengetahui keputusan makmal daripada doktor dan tindakan susulan sama ada akan dirujuk ke fasiliti kesihatan atau program sihat cerdas KKM. Kat sini pun boleh semak klinik PK40. Kalau semak kelaikan, masukkanlah kat dalam, boleh semak. Saya ingat setakat itulah perkongsian saya berkenaan dengan manfaat belanjawan 2025. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat nak tahu manfaat ni macam mana. Senang saja supaya saya tunjuk sana. Google, masuk kat sini manfaat belanjawan 2025. Dia keluar kat sini portal manfaat. Di sini dia lagi tu HDN. Dia semua bangun kat sini. Klik kat sini dia terus buat pemahaman secara online. Banyaklah. Ini adalah manfaat belanjawan 2025. Kalau nak pergi semua ni sampai ke esok dah habis cerita ni. Jadi saya cerita tadi sikit lah antara manfaat yang memberi manfaat secara langsung kepada kita lah. Antara yang sebut tadi STR, kemudian SARA, kemudian apa nama tadi, PK40 dan juga MySalam. Itulah. Dan yang terkininya untuk pejabat awam dikreditkan sebanyak RM500 mulai esok dan 24. Kemudian untuk pesara pun sama dapat 250. Itulah yang rezeki bulan puasa. Jadi rezeki raya. Alhamdulillah. Okey, saya mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Mungkin tak berapa elok penyampaian saya, tapi begitulah Jabatan Penerangan ni. Kami adalah satu jabatan yang berfungsi untuk membantu memasarkan dasar-dasar kerajaan. Jadi kalau penyampaian maklumat sekarang ni, hari ini pelbagai bentuk, secara maya, online, kalau tengok hari-hari dekat WhatsApp ke, dekat Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, memang maklumat tu kita boleh di penghujung jari saja. Dekat TV pun ada, dekat radio pun ada, semua maklumat tu dapat. Tapi Jabatan Penerangan kita selain daripada secara media, kita buat hebahan, kita berkongsi secara bentuk fizikal begini, secara komunikasi bersemuka dengan penyampaian maklumat yang kita kongsikan, supaya dengan harapan kita mesej itu dapat disampaikan kepada rakan strategik di peringkat ni, akan sampaikan kepada rakan-rakan yang lain di peringkat akademi. Sekali lagi saya nak mahu-mahukan supaya tuan-tuan dan puan-puan sertailah komuniti madani. Kalian tak banyak pun, free je. Tapi tiadalah sebayang elang diberi, sebab dia adalah program sukarela. Jadi bila tuan-tuan join tu, kami akan masuk ke dalam group. Fazila lah ada dalam group. Nanti kita share lah program-program terkini di bawah komuniti madani dan juga Jabatan Penerangan. Jadi tuan-tuan tahulah, kalau tak ada dalam group tu, mungkin kita forward juga, mungkin tak sampai di mesej tu kan. Itulah. Jadi saya mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Terima kasih kepada komuniti madani selama.
Terima kasih diucapkan kepada PBK Selama. Terima kasih JPKKP Kawasan Selama dan sekitar. Terima kasih ahli lembaga PBK, tuan-tuan dan puan-puan semua. Selamat berpuasa, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih kerana telah meluangkan masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Subulin, Cikgu Jaafar atas pimpinan baca doa tadi. Tuan-tuan dan puan-puan daripada komuniti Madani Selama, tapi saya tengok ada 2 orang je Puan Azila dan juga Puan Syam. Yang lain daripada JPKKP kawasan Selama dan juga sekitar, dan juga daripada Pertubuhan Ladang ahli PBK lah. Jadi terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang tak pernah nampak saya. Nama saya Siti Nur Asikin binti Haria, Pegawai Penerangan Daerah Bandar Baru, dan saya bersama rakan setugas seramai 6 orang lah kami di Pejabat Penerangan Daerah. Saya dah kat sini dah masuk tahun ke-7 lah. So saya dah lama dah di sini. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program ini program Jiwa Komuniti Madani Sembang Santai. Jadi untuk makluman, jiwa tu maksud dia Jalinan Insan Wahana Aspirasi. Program ni dah lama dah, di setiap tahun ada. Tapi untuk tahun 2025, program Jabatan Penerangan semua atas Komuniti Madani. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, Jabatan Penerangan kita ada komiti sukarela. Tiada sebarang elang lah diberi kepada keahlian. Jadi kita punya ahli jawatan kuasa 10 orang dan selebihnya adalah ahli lah. Jadi tuan-tuan kawasan Selama ni, saya maklum-alukan untuk menyertai komiti Madani di bawah seliaan Jabatan Penerangan dan dipengurusikan oleh Encik Muhammad Nur bin Zainuddin. Tapi dia tak datang, dia tak hadir hari ni. Dia kita datang lambat, kita tunggulah. Dan hari ni bersama kita Puan Nur Azila lah timbalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana nak sertai, bolehlah hubung dengan Puan Nur Azila atau Cik Mak Nur lah. Program Jiwa Komuniti Madani adalah program turun padang dan sesi di bawah urus Jabatan Penerangan bersama dengan masyarakat setempat dalam suasana yang santai, dan kita bersama dengan Komuniti Madani. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasihlah tuan-tuan daripada JPKKP dan juga daripada ahli PPK lah yang bersama hari ini. Untuk makluman, program ini atas nama Jiwa Komuniti Madani Sembang Santai Puan Azila, kita ada 3 kali. So kita buat sekali, kita akan pelaksanaan sehingga Oktober 2025 lah. Ada lagi 2 kali lagi. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di pihak saya, setiap kali program begini, kita akan adakan perkongsian maklumat. Selalu Jabatan Penerangan dia akan bawa satu agensi lah. Hari ini kita bersama dengan PBK. Tadi Cik Syafuddin banyaklah berkongsi dengan kita. Jadi saya nampak banyak sangat manfaat siapa yang menyertai ahli Pertubuhan Ladang. Kalau di Bandar Baru dia punya aktiviti dia lain. Kalau katakan nak masuk dekat subsidi kerajaan, sebab tahun lepas pengumuman 70%. Untuk subsidi tahun ni adalah 70%. So macam tahun lepas dia punya subsidi 90%. So siapa yang pernah mencalon dia kena bayar untuk setahun RM23.30. Untuk tahun ni disebabkan subsidi dia hanya 70%, untuk setahun perlu bayar RM70. Tapi yang tu belum diamalkan lagi sebab bulan April lepas raya baru kami akan start subsidi tu. So kalau tuan-tuan tengok dekat plan kedua tu, dia punya setahun sekali kena bayar RM232.80, betul. Tapi disebabkan ada subsidi kerajaan 70%, tuan-tuan hanya perlu bayar RM70 saja untuk setahun. Dan dia akan dapat faedah mengikut plan kedua. So, untuk kategori kedua, disebabkan kami dah ada dekat sini, kalau katakan tuan-puan dah daftar dekat sini pun, kami ada bawa orang, boleh je isi. Lepas tu, bayar dulu RM19.40. Lepas tu, bulan 4 nanti, boleh je kumpul ramai-ramai, suruh kami datang collect pun tak apa, kami akan datang collect untuk renew untuk setahun, RM70. So, kami minta bantuan daripada PPK supaya mewawarkan dekat semua petani ataupun peladangan ataupun peternak supaya mencarung. Sebab ni untuk bekerja sendiri ni kita kena insure diri kita sendiri.
So kalau kita ambil insurans dekat luar, dia mesti mahal. So Sukso ni dia beri dengan murah dan diliputi waktu perlindungan tu. So dia punya tempoh perlindungan pun kita tak akan caruman terdahulu tu tak akan lebih kira, sebab dia ikut tempoh perlindungan. Kalau bayar untuk sebulan, dia dah habis sebulan tu, dia habis. Kalau kemalangan berlaku selepas tu, dia kena renew. So sebab tu kita galakkan untuk bayar setahun. So lebih baik kami menawarkan kepada Riol untuk bayar untuk di bawah subsidi untuk RM70 tu, yang mana menguntungkan 70% ditanggung oleh kerajaan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, amount tuntutan adalah RM1000 bagi setiap individu yang layak. Kemudian tarikh tuntutan skim khairat kematian ni mulai 3 Februari 2025 sehingga 31 Disember 2025. Tempoh dia setahun. Taklah setahun kan. Disember, Februari macam tu lah, 2 bulan untuk tahun ni. Jadi kena ambil maklum lah yang ni lah. Kaedah tuntutan secara tunai di mana-mana cawangan bank simpanan nasional yang berdekatan. Hubungan waris yang layak menuntut sumbangan skim khairat kematian tadi adalah pemohon kategori kahwin, penerima sumbangan tunai rahmah, penerima STR untuk makluman tuan-tuan, pasangan yang wujud dalam permohonan STR. Kalau kita isi borang STR yang untuk berkahwin tapi tak masukkan nama pasangan, macam contohlah dia berkahwin ada 3 isteri kan, contoh dalam tu dia betul isteri yang pertama saja, jadi isteri kedua dan ketiga tak dapat lah, sebab yang ni pasangan yang ada dalam pemohon borang dia tadi. Pemohon diberi keutamaan untuk tuntutan skim khairat kematian sekiranya pasangan wujud pada permohonan STR 2025 meninggal dunia, waris berdaftar pada permohonan STR. Waris ni merujuk kepada anak-anak lah yang daftar, yang di dalam permohonan kita ada senarai itu. Jadi waris sama ada pasangan atau waris lah, waris anak kan, boleh tuntut. Waris berdaftar pada permohonan STR 2025 sekiranya pemohon atau pasangan tidak dapat hadir ke cawangan BSN, bawa bersama dokumen sokongan tambahan. Dokumen sokongan tambahan itu apa dia? Surat ganti lah. Surat ganti lah. Bagi pemohon kategori ibu bapa tunggal, balu, janda, duda mempunyai anak yang menepati syarat agama emas tiada pasangan, sama juga waris berdaftar pada permohonan. Kemudian hubungan waris yang layak adalah dari segi waris yang saya sebut tadi, sama ada pasangan, ibu, bapa, anak. Kalau dalam borang dia juga anak kandung ke, anak tiri, anak angkat, adik-beradik ke, boleh. Yang mana ada dalam borang permohonan dia. Ini kadar detail lah. Dokumen yang perlu dibawa, sijil kematian asal atau salinan daripada Jabatan Pendaftaran Negara, dokumen pengenalan diri asal waris, maksudnya kat kanan dia lah. Dokumen sokongan tambahan sekiranya perlu. Itulah, boleh fahamkan lah kat sini. Ini maklumat ni tuan-tuan, kalau daripada kat sini kita ada daripada JPKKP ke, Komite Madani ke, daripada lembaga ladang ni. Maklumat ni macam mana nak tengok? Pergi dekat bantuan, pergi dekat manfaat belanjawan 2025. Ini saya cerita pasal STR tadi lah. Kemudian Budi Madani itu apa? Budi Madani adalah bantuan tunai bagi yang guna disil. Subsidi dapat terima subsidi disil, setiap bulan dia akan dapat RM200, akan dikreditkan ke dalam akaun dia. So yang ni siapa yang dia ada penerima yang layak untuk Budi Madani. Penerima bagi kalau tuan-tuan dan puan-puan, macam kita sekarang ni banyak, kalau kereta kita guna petrol, tapi yang nak untuk Budi Madani adalah pengguna diesel. Dia ada cara permohonan dia sama jugalah, isi secara atas talian. Untuk Budi Madani permohonan secara atas talian. Kita ada risalah Budi Madani, nanti rakan-rakan tolong buat edaran berkenaan dengan risalah Budi Madani. Saya dekat sini. Okey, Budi Madani. Sama Budi Madani. Ya, tu.
Lepas tu yang itu awal tahun itu bantuan awal persekolahan secara one off RM150 kepada semua murid sekolah rendah. Masa bulan Januari hari itu semua orang dapatlah daripada murid tahun 1 sehingga tingkatan 4. Semua waris anak kita dapat RM150. Yang ni dia berkajak bagi tanpa mengira pendapatan isi rumah. Semua dapat. Kemudian bahagian tu diserahan tunai kepada ibu bapa atau dan dikredit kepada akaun murid. Ini tahun lepas pada tahun ni pada. Alhamdulillah lah rezeki kerajaan Madani. Seterusnya saya pergi balik dekat ni manfaat belanjawan. Kita boleh tengok lagi dari segi kesihatan. Yang ni kita ada skim MySalam tuan-tuan. Skim MySalam ni sama juga, ini untuk penerima STI. Bagi mereka yang menerima sumbangan tunai ramah, dia ada banyak benefit lah, banyak manfaat dia boleh dapat daripada belanjawan 2025. Kalau skim MySalam ni adalah perlindungan takaful P40 melalui syarikat Great Eastern Takaful. Dia bagi perlindungan kesihatan sosial untuk mengatasi masalah kewangan apabila menghadapi penyakit-penyakit kritikal. Kalau manfaat hospital, jika penerima MySalam dimasuk ke buah hospital kerajaan atau hospital universiti atau hospital angkatan tentera, dapat pendapatan gantian RM50 sehari. Ini kalau masukkan ke buat hospital dapat RM50. Terhad kepada 14 hari atau 700 setahun. Maksimum RM700 setahun. 14 hari di hospital, sehari RM50. Lepas tu penerima MySalam perlu bermalam dibuatlah bahawa layak untuk manfaat ini. Untuk MySalam ni tuan-tuan dan puan kalau pergi ke hospital, kalau perasan kita ada kaunter MySalam tau. Dekat pintu masuk hospital tu, dekat kaunter depan tu ada kios MySalam. Jadi kalau kata tuan-tuan memang penerima STI, penerima sumbangan tunai ramah, bolehlah rujuk pada kaunter MySalam di situ, tanya boleh tak saya nak pilih. Mereka akan bantu proses punya permohonan lah. Yang penting kita kena bagilah CJ discharge. Hospital tu biasa kita nak discharge, dia akan bagi kan hasil rumah. Kumpul dengan dia maklumat apa yang dah, dan kita akan dapat lah yang tadi RM50 sehari di hospital. Lepas tu manfaat penyakit kritikal. Sekiranya penerima MySalam misalkan mengidap salah satu daripada 45 jenis penyakit kritikal, penerima boleh menuntut manfaat sehingga bernilai RM8,000 daripada MySalam yang dibayar sepenuhnya ke akaun penerima sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup akan dapatlah RM8,000 lah jika menerima jika ada 45 penyakit kritikal. Ini saya pergi 45 penyakit kritikal. Ini dia sebenarnya penyakit dia. Tuan-tuan boleh tengok kat sini. Saya nak cerita pun panjang banyak sangat ni. 45 jenis penyakit kritikal. Tuan-tuan, ni semua ni nak senang. Kalau kata masuk buat esok, pergi dekat kaunter MySalam pula. Dia akan bantulah penjelaskan penyakit kita tu boleh tuntut ke tak? Tak tuntut. Ini semua manfaat daripada penerima sungai STI tadi. Dia boleh claim MySalam. Okay. Saya tak ni, lepas tu saya pergi balik dekat manfaat tadi dalam belanjawan 2025. Cuba tahu tadi. Okey. Kita ada satu lagi lah. Sarau. Sarau itu pula apa? Sarau adalah, ni semua manfaat dari belanjawan 2025. Sumbangan asas rahmah Sarau yang diberi kepada siapa yang layak. Sarau kepada miskin terga dan miskin dikasih. Ini pun sama kepada penerima STR yang layak. Dan siapa yang terima Sarau ni, dia mesti wajib penerima STR. Tapi bukan semua penerima STR akan dapat Sarau lah. Sebab Sarau ni kelayakan dia adalah miskin terga dan miskin dikasih. Jadi warga negara Malaysia dulu sumbangan tunai ramah 2025 kategori isi rumah bujang dan warga emas tiada pasangan.
tersenarai sebagai penerima miskin tegak atau miskin e-kasih dalam rekod data e-kasih di bawah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU sehingga 31 Oktober 2024. Ini untuk gerakan SARA 2025. Tuan-tuan dan puan, SARA ni dia mesti penerima orang pemohon tersebut berdaftar dalam e-kasih. Macam mana kalau kata tuan-tuan dan puan di sini JPKKP kau dapatkan yang pasti kawasan kampung itu dia memang layak dapat ni. Boleh maklumkan kepada penghulu mungkin. Kita ada penghulu mungkin di sini, Penghulu Fauzi, ya. Kan Penghulu Fauzi kan? Penghulu Fauzi bagi tahu, lepas tu Penghulu Fauzi akan pergi satu borang e-kasih tadi, balik isi, lepas isi tu dia ada dokumen yang digendaki lah. Borang tadi akan dihantar, penghulu akan sahkan, pergi hantar ke pejabat daerah. Pejabat daerah dia setiap bulan dia ada satu mesyuarat, dia panggil mesyuarat fokus group. Dalam mesyuarat fokus group itulah pemilihan dan tapisan permohonan pemohon. Lepas tu pejabat ICU akan semak data tersebut dan akan ada lawatan ke rumah untuk nak pastikan penerima tersebut layak atau tidak dalam rekod e-kasih. Kalau dah berjaya kat situ, selepas sesi lawatan dia akan maklum-maklum daripada pejabat daerah akan maklumkan. Lepas tu baru dia dapat. Kalau dia dah ada dalam rekod e-kasih, lagi banyaklah manfaat bantuan kerajaan. Salah satunya pada SARA ni lah. Okey, SARA. Penerima SARA akan menerima bantuan barangan keperluan asas tunai cashless secara automatik melalui akaun yang dibuka menggunakan MyCard penerima. Barangan runcit boleh dibeli di pasaraya atau kedai runcit di seluruh negara menggunakan MyCard. Untuk penerima data miskin tegak dan e-kasih tadi, jumlah SARA 2025 RM100 ataupun RM50 setiap bulan bagi tempoh 12 bulan Januari 2025 sehingga Disember 2025. Manakala kadar tambahan kepada penerima STR 2025, kategori isi rumah dan warga emas tiada pasangan adalah 100 atau RM60 bagi setiap bulan bagi tempoh April 2025 hingga Disember 2025. Ini boleh kan? Sarang. Dia ada senarai pasaraya dia bila kita pergi kat situ.